Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bersua kembali bersama saya Ustazah Nilawati binti Hanadi bagi mata pelajaran sirah tahun 6 dalam tajuk Khulafa' ar-Rasyidin Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sebelum memulakan pelajaran, mari sama-sama kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya arhamar rahimin. Tahukah murid-murid siapa Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Mari sama-sama kita hayati riwayat hidup beliau. Nama penuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib ialah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim. Beliau digelar Abu Turab. Kenapa Sayyidina Ali digelar Abu Turab? Kerana Rasulullah melihat beliau berbaring di atas tanah di dalam masjid. Murid-murid, Sayyidina Ali dilahirkan pada 10 tahun sebelum kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Makkahul Mukarramah. Beliau dari keturunan Bani Hashim, iaitu kabilah Quraisy. Sayyidina Ali telah menjawat jawatan sebagai Khalifah Islam yang keempat. Beliau dilantik pada tahun 35 Hijrah dan memerintah selama 5 tahun. Murid-murid, Sayyidina Ali bin Abi Thalib telah wafat pada tahun 40 Hijrah ketika berusia 62 tahun. Apakah sebab kewafatan beliau? Beliau telah dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam ketika dalam perjalanan untuk menunaikan solat subuh. Murid-murid, seterusnya mari kita lihat pribadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu merupakan orang yang pertama memeluk Islam dalam kalangan kanak-kanak ketika beliau berusia 10 tahun. Beliau telah diasuh dan dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa kecilnya. Kehidupan Sayyidina Ali bin Abi Thalib bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan beliau seorang yang matang dan berakhlak mulia. Beliau telah berkahwin dengan anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidatina Fatimah binti Muhammad. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mempunyai jiwa yang sangat bersih, tidak dikotori dengan amalan-amalan jahiliah dan tidak pernah menyembah berhala. Beliau telah menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat tidurnya di malam penghijrahan baginda ke Madinah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib sanggup berkorban nyawa walaupun ketika itu beliau masih muda. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu telah ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penulis wahyu dan penulis surat perjanjian semasa perjanjian Hudaibiyah. Beliau telah menyertai hampir semua peperangan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali peperangan Tabuk, dan telah diberi amanah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membawa panji seperti di dalam perang Khaybar. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu merupakan seorang yang berpengetahuan luas. Beliau mahir dan pakar dalam bidang perundangan, kehakiman, syariah dan sastra. Murid-murid, mari kita lihat seterusnya sumbangan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pertama, Sayyidina Ali bin Abi Thalib sanggup memikul jawatan khalifah pada saat genting. Kedua, mengasaskan ilmu nahu bahasa Arab.
Dan yang ketiga, sumbangan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ialah menubuhkan pasukan polis yang bernama Asyurtah dan membina penjara. Murid-murid, kita telah membincangkan mengenai riwayat hidup, sifat peribadi dan sumbangan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kita juga telah mengetahui bahawa Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini seorang yang berpengetahuan luas dan pakar dalam pelbagai bidang. Oleh itu, kita sepatutnya mencontohi beliau dan mengamalkan budaya membaca sekurang-kurangnya sebuah buku sebulan untuk menambah pengetahuan. Sekian sahaja pertemuan kita pada kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di lain siaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.